Assalamualaikum gang. What's up? Hari ni aku nak buat vlog working from home in Malaysia. Tapi sebelum tu aku ada medical check up appointment sebab company aku ada provide medical check up punya benefit. So aku nak gunalah sebab dah bulan 12. Kalau tak nanti dia burn je. So better aku gerak pergi medical check up. Lepas tu hujan-hujan pula. Lepas tu balik buat kerja. Lepas tu shuttle. Hari ni hari Khamis. Berapa hari bulan? 11 Disember. Yeah. So ada lagi 15 minit perjalanan. Aku tak rasa aku akan record kat dalam tu semua. So jumpa anda semua bila sudah habis. Alright guys, sekarang pukul 11. Aku dah settle medical check up. Aku akan balik je ke rumah dulu. Nanti around 2 lebih aku gerak lah. Tapi buat kerja sikit kot. Aku tak start kerja lagi. Sekarang dah pukul 11. Yes sir, working from home. Kerja bila-bila, asalkan siap. Alright guys, so aku cakap tadi last update masa aku balik. So tadi aku balik makan, lepas tu plannya nak buat kerja. Alah aku tertidur. And then sekarang ni dah pukul 2. Dan aku still tak start kerja lagi. Tapi tak apa. Start awal ambil awal, start lambat ambil lambat. Settle. So balik nanti aku akan tunjuk macam mana rutin work from home aku. Settle medical check up. Kerja tak start lagi. So sekarang kita nak bekerja 4.10 petang baru nak start kerja. So kita keluarkan laptop kerja kita. Laptop kerja letak depan. Pow. Time lapse. Okay guys, 51. So aku rasa aku dah settle dah kerja aku. Dah tutup dah laptopnya. Tengah duduk dalam Discord main game. Dah settle lah kerja hari ni. So aku tinggal nak hantar claim aku je. Yeah, begitulah hari-hari aku. Tapi hari ni aku pergi medical check up. Medical check up tu dia macam ambil masa lama. Tapi sebenarnya kalau tak pergi medical check up, aku akan bangun around 10.09 start kerja. Dan pukul 12 aku akan pergi lunch or breakfast aku pukul 12 lah. Makan apa semua. Lepas tu lepas makan tu rehat jap. So sambung kerja macam pukul 2 sampai pukul 5. Tapi sambung kerja as in laptop tengah buat kerja.
PC tengah join Discord. So tengah borak. Lepas tu tengok kerja pun. Kalau macam dah bosan sikit, main game jap. Lepas tu sambung kerja. Sebab macam tadi tu, hari ni kerja sikit sebab dah Disember. So orang semua dah start cuti semua. Ya, begitulah seharian bersama Rashdani yang work from home. Oh, borak pasal medical check up. Doktor just cakap semua benda okey, kecuali paru-paru aku. Sebab aku perokok, so kena kurangkan sikit slow-slow. Sebab paru-paru nak pakai lama. Dia tak ada teruk sangat. Dia macam kalau boleh stop, and slowly stop lah. Dengan kolesterol aku tinggi sikit, so doktor advise untuk kurangkan makanan berminyak, atau makan fish oil, makan sayur, atau banyakkan exercise lagi. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku nak pergi main game.